Satu mesyuarat di dalam satu mesyuarat PSC, Problem Solving Committee di Kementerian di Negeri Selangor, Sam Dabi telah beritahu bahawa tapak ini kena beli pula. Jadi maknanya kementerian kena sediakan dana dan kos ialah 45 juta ringgit untuk membeli tanah tersebut 50 ekar. Pada peringkat awal tak sebut pun, tapi sekarang yang mesyuarat yang last ni disebut kena bayar. Dalam perkara ini kementerian terpaksa pergi balik ke IPU untuk dapatkan dana 45 juta untuk nak buat pengambilan tanah. Mana tanah akan diserah kepada kerajaan negeri, kemudian kerajaan pusat akan buat pengambilan Kementerian Kesihatan akan terpaksa buat pengambilan tanah tersebut. Mana kena beli. Jadi kalau semuanya selesai, land issue selesai dengan izin Tuan Ketua, maka projek ini akan boleh dimasukkan dalam RP3 pada rancangan Malaysia ke-11. Dan memang dirancang hotel ni hotel 300 katil pakar meja. Saya sambung sejak hari pertama saya jadi ahli parlimen. Setiap kali soalan pertama saya mesti kena mengenai dengan hospital kapal. Dan setiap kali jawapan yang diberi berlainan. Sebelum ni kata tanah tak ada. Lepas tu kata dana tak ada. Setiap kali saya tanya soalan ada pembaikan. Saya terima kasih dengan jawapan. Setiap kali ada pembangunan dalam bentuk jawapan. Tanah dah ada, dana dah ada. Sekarang isu baru pula, tanah perlu dibeli. So mengapa benda ni tak dikenal pasti dari hari pertama? Kalau benda ni dikenal pasti dari hari pertama, tak ada orang yang meninggal dunia di Parlimen Kapar. Dan saya juga tidak setuju dengan okey, sabarlah dulu. Sabar dulu. Ini baru buka dimak. Datuk Seri, saya ada recording. Seorang ibu, seorang isteri yang meluahkan perasaan mengatakan bahawa kalau ada hospital kapal, tak adalah suami dia meninggal dunia. So saya bawa isu ni. So baru masuk di hospital kapal. Tapi ayat yang Muhammad awal tadi tak ada orang meninggal dunia dekat kapal. Ada orang ramai. Oh, saya tak ada balik. Sebab tu saya geling kepala yang Muhammad. Tapi faham kan? Diselamatkan. Okay. Terima kasih. Memang betul-betul kita berusaha bersungguh untuk nak wujudkan hospital ni. Memang rancangan semua dibuat. Tapi pada peringkat awal memang tak disebut tentang perkara ni, tentang bayaran tanah ni. Kita beranggapan dia akan beri kerajaan bersama dengan kerajaan negeri Selangor. Kalau banyak negeri lain yang bagi percuma tanah ni, tapi Selangor tak bagi, tak apalah, kita beli.